Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Chamboy Gaban. Guys, sekarang ni kita on the way nak pergi Klang. Kita nak tukar cermin Honda N-Box. Kau boleh tengok ni, cracknya dah makin teruk. Alhamdulillah kita dah jumpa pot untuk menukar cermin yang baru. So kita ditemani oleh Mama dengan Cemboy kat belakang tidur. So kakak Yasmin dengan Mel tak ikut. So trafik agak sesak dengan hujan renyai-renyai. So perjalanan kita mengambil masa yang agak lama jugalah nak sampai ke kedai cermin ni. Kita punya appointment pukul 9. Rasanya tak sampai dengan tepat dah. Kita akan delay sikit. Kita akan sampai lewat daripada yang dijangkakan. Rasanya macam nak lepak depan ni kerana ada jantan Sungai Buloh. Sarapan pagi jap. Tengok keadaan. Lama sangat pula nanti kena sidai kedai cermin tu. Kita punya appointment pukul 9. Harap-harap sampai sana nanti ada kedai ngoleh lah. Kita tegak je lah. Okay guys, stay tune. Kita tengok proses penukaran cermin Honda N-Box macam mana. Dah lama Gaban nak tukar cermin ni tapi tak jumpa pot. Alhamdulillah dibantu oleh seorang sahabat. Dia permudahkan segala urusan, insyaAllah. Stay tune guys. Okay guys, Alhamdulillah kita dah selamat sampai di kedai cermin. Jom. Bangun, dah sampai dah. Jom, kita lepak dalam. So sekarang ni kita sarapan pagi dulu. Tadi Gaban ada singgah kat kedai cermin tu. Rupanya stok cermin Gaban tak sampai lagi. Lebih kurang pukul 12 baru sampai. Tapi tak apa, kita sarapan pagi dekat kedai Cina Muslim dekat Pekan Klang. Gaban makan mi. Mama makan Kung Fu Yimi. Cem tak makan, dia tidur dalam kereta. Lepas sama pagi ni baru kita pergi kedai cermin, suruh dia buka siap-siap. Nanti cermin dah sampai, tinggal nak pasang. Nantikan kita punya proses pemasangan dan penukaran cermin Honda N-Box. Okey guys, kita punya menu dah sampai. Ni nama dia Loh Mi. Mama makan Kung Fu Yimi. Okey, tak apa buang masa, jom kita sarapan pagi di kedai Cina Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat makan. Wish, bosonnya mi dia. Bosor mi dia. Besar gila mi dia. Loh mi. Oh, nampak gayanya kita punya loh mi dengan mama punya Kung Fu Yimi lagi sedap. Kung Fu Yimi lah. Tapi kita nak try yang agak luar biasa. Kalau kita order bihun sup ke mi goreng ke biasa, yang loh mi ni dia pelik-pelik sikit. Layan je guys. Okay guys, sekarang ni kita kena balik dulu sebab stok cermin tak sampai lagi. Sekarang baru pukul 10. Dia kata lebih kurang dalam pukul 1 nanti baru sampai. Pompang nak buka itu apa. Pukul 23. Sekarang pukul 10 guys. Kita tukar appointment pada hari esok. Jadi hari ni kita datang sini sarapan pagi je di kedai Cina Muslim tadi. Lepas tu kita balik. Oh, sarapan pagi hari ni dekat Kelang. Jauh. Aduh. Okay guys, stay tune guys. Kita sambung pada hari esok. Okay, bye. Macam apa? Untung macam tidur. Untung apa Cem? Kau tidur kat Kelang je. Jauh Cem jalan-jalan hari ni. Sampai Kelang tidur. Jom kita balik dulu Sambung besok. Bye. The next day. Okay guys, Alhamdulillah hari seterusnya kita datang lagi tempat ni. Sekarang ni kita dah parking kereta untuk tukar cermin. So kita belanja sikit. Mana cermin yang retak tu? Tengok. Oh, banyak lah kena. Sini satu. Retak sini daripada atas ni. Bawah. Payah guys. Payah nak jaga cermin N-Box ni. Okay bang lebih kurang dalam 2 jam Okey, lebih kurang dalam 2 jam kita datang balik. Oh, tinta abang nanti dah buat lah. Sudah cakap dengan dia semalam? Sudah buat. Oh, sudah buat. Mana? Oh, okey, ini cermin kita. Oh, dia punya sensor ni. Ini sensor punya bracket. So nanti punya device tu pasang dalam lah. So yang macam dekat cermin original tu dah ada lain-lain tu? Tak ada. Macam ada sensor apa? Macam tengok ada battery. Ada. Aku tak tahu sensor apa. Itu kot macam Wildfire. Ada warna line macam gold line. Itu untuk frekuensi TV Japan. Oh ya ke? Abang balik Recon. Yalah, atas tu kan. So tak perlu lah tu? Japan punya frekuensi. Oh, tak apalah. Ni sensor kita tak ada pakai tu. Tak boleh receive. So sensor yang penting setengah saja kan? Tengah ni penting. Ini yang braking. Kalau
Kita depan. Oh, Dia automatik letak berhenti untuk you. Itulah. Kalau macam lampu tu, kalau macam ada orang depan dia turun sendiri apa semua. Lampu yang ni. Oh, situ. Tu dekat dashboard. Okey. 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 Ya. So itu sudah tinted eh? Sudah. Lebih kurang dalam 2 jam. Nampak sampai bang. Ya ke? Nasibnya tak buka awal-awal. Tidak saya tak balik semalam. Ya. Ayo bapa luar. Okey, thank you ya. Okey. Thank you. Okey. So, kita dah tinggalkan kereta. Sekarang dalam proses. So, hari ni tak ditemani oleh Cemboy. Semalam pun dia ikut daripada pergi sampai ke balik, sampai ke rumah. Tidur je kerja. Lebih baik dia tinggal kat rumah, tidur buang kat rumah. Hari ni dia tukar buku teks tapi dia tak sekolah sebab ada masalah cacing. Malam tadi dia pergi klinik, meragam. Dia punya masalah cacing. Kira cacing aktif malam tadi lah. Kau tengok video ni. Guys, sekarang ni Cemboy berada di klinik Eng Dang Sing, Bukit Sentosa. Tengok dia dengan pekawat. Dia ada masalah punggung bercacing. Next person to room 1. Satu, jom. Satu lah. Itulah. Malam tadi cerita Cem pergi klinik untuk cek dia menjebon cacing kerawit aktif. So sekarang ni kita cari kedai makan. Nak healing walaupun nak makan tapi takkan kita duduk situ je kan. Biar je buat kerja, kita pergi cari kedai makan, kita ngoleh ke apa yang patut. Kedai hijau mana? Kedai hijau. So kat Kelang ni kita tak pastilah kat mana kedai makan. Tu Muhammad Global. Kerabut. Ni kot. Ya. So sekarang ni kita naik bas percuma. Kita nak minta brother ni hantar dekat Lontong Kelang. So kita naik bas, pantai suasa tengok apa benda orang gitu. So kita naik bas. Kita naik bas. Kita naik bas pusing-pusing Kelang. Brother ni kata kalau pusing-pusing dia berhenti sini juga nanti. 40 minit. Oh. So kita nak pergi Lontong Kelang Lontong Kelang. Brother kata Lontong Kelang depan tu je. So kita minta brother bawa kita pergi Lontong Kelang. Dan kita lepak kat situ, kita makan ke minum ke. Oh, naik bas. Naik bas. Cermin. Cermin kereta. Semalam search juga Lontong Kelang tu, pusing-pusing. Tak jumpa kat Waze tu. Makan dekat Muslim, Cina Muslim tu. Situ okey ke? Boleh juga. Tengok tepi jalan tu nampak singgah je lah Cina Muslim, makan je lah. Siapa tu Lontong Kelang tu dah putar. Oh. Tak jumpa. Pusing-pusing tak jumpa. So kalau ikutkan lo, bas ni kena scan. Tapi brother ni kata tak apa. Kita cap ayam baru nak belajar naik bas. Banyak bas ni Oh. Tapi sini okey lah, ramai yang naik Pembuaya tak ada siapa naik. Oh. So kita nak pergi Lontong Kelang. Kita minta brother bawa cendol Kelang Town, Durian Station. Jauh juga jalan kaki. Luar ni semalam. Oh ni Kalau dah naik kan lepas tu buka bas tu lepas tu kosong tak. Oh. Nanti nak cakap berhenti mana? Nanti dia akan tukar dia juga. Oh ya ke? Oh ni. Dia tak masuk jalan. Okey bos, terima kasih. Assalamualaikum. Ini Lontong Kelang Semalam kita terpusing-pusing ke depan tu berapa kali. Jom kita try Lontong Kelang. Bye-bye bas. Terima kasih bas. Bas percuma. Ni apa? Nasi kerabu. So kita order lontong sotong kat sini. Kita nak try. Orang kata sini sedap kan lontong dia. Keluar sempang ni je semalam. Pasang. Itulah yang anjing tu. Iya. Lepas tu kita pusing kan, kita keluar ikut depan ni yang banjir tu. Orang kata tak dalam ke ni, orang cakap kan. Ni apa ni? Okey. Kita punya lontong dah sampai. Lontong sotong. Bandar Kelang. Jemput makan. Gaul. Ikut mama.
Okey guys, alhamdulillah kita punya sarapan pagi yang kedua. Pagi ni 2 kali sarapan. Tadi sebelum gerak kita dah sarapan dekat sekolah. Selepas tukar buku teks anak-anak tadi, kita sarapan pagi kat sekolah, kat kantin. Lepas tu ingat nak lepak sini tukar cermin, nak tengok apa dia buat. Tapi dia kata 2 jam, kita carilah pot makan lagi. Jumpa pula lontong Kelang ni. Kita kena lontong dia, sedap juga. Terus sekarang ni, lebih kurang dalam setengah jam lagi, target akan siap cermin tu. Jadi jom kita pergi kedai, tengok dia punya proses. Dah siap ke belum, banyak lagi ke. So kita jalan kaki lebih kurang dalam 1 kilo lebih, 2 kilo jugalah. Tapi tak apa, kita ada masa lagi setengah jam. Kalau mengikut peruntukan masa dia lah, 2 jam dia kata. Kalau tak ada apa-apa kes, siap lah kot. Kalau tak ada apa-apa lah, kalau ada masalah, mungkin lambat lagi. Tapi apa-apa pun jom kita tengok. Harap dah siap lah, boleh balik cepat. Sekarang ni kita bersia-sia di Pekan Kelang. Kita boleh tengoklah keindahan Pekan Kelang ni. Rasanya bukan jarang-jarang. Baru first time rasanya kita jalan kaki kat sini lah. Dia pekan lama ke? Pekan lama tak tahulah. Cuba korang komen sikit di bawah. Kedai dia macam kedai lama. Kedai-kedai old school dia. So, rasanya ni Masjid Kelang kot. Besar je. Sebelah Kelang Town. Ni Kelang Town. Durian Station. So kita Masjid kena ni ada masjid apa namanya? Kita kena straight deh sampai jumpa kedai cermin tadi. Ni apa benda ni? Macam tak hidup je depan ni. Hoi, berkicap juga kita jalan kaki guys. Ingatkan dekat. Rupanya agak jauh juga. So, kita dah sampai. Siap? Lagi sikit. Okey. Dah buka, mau pasang lagi. Okey. So, kita belum siap lagi. Rasa macam dah lama kita biar kat sini. Dah 2 jam lah, hampir 2 jam. Tapi tak apalah, pelan-pelan buat. Yang penting siap. Cermin baru. Baru buka je. Wih, retak tak dia buka ni? Makin retak. Dia tarik. Ini cermin baru. Ini cermin lama. Tak ada cek Honda? Tak ada. Tak ada. Cik tambah balik. Rapat lah daripada tadi gambar tu kan. Saya ada letak gam kat dalam. Kalau boleh hari ni jangan cuci kereta tu, tembak kawash. Takut dia tembak Okey, sampai faham. naik balik. Ini tape biar 4 jam. 4 jam tanggal lah. So jangan jangan bawa laju. Hari ni saja. Maintain sikit. Maksudnya 100 ke bawah ke apa ni? 100 ke bawah. 70-80 km hari ni. Lepas 4 jam 5 jam dia dah tanggal. Okey, dia boleh bawa macam biasa. Okey. Yang ni tapi ini saya beritahu je, kita tak ada charge apa-apa. Ada klip, ada 3 ke 4 klip rosak. Ini semua klip baru saya ganti. Semua adalah. Dia tak kosong. So dia memang tight lah, tak longgar. Okey. Saja. Kita baru buat. So tak boleh pasang benda yang berat lah, handphone holder. Okey, faham. Touch and go holder yang berat-berat. Kalau stiker Rotex, stiker itu tak ada masalah. Okey, biar jemur dalam 3-4 hari. Itu sajalah. Lain tak ada apa. Okey, alhamdulillah kita punya proses penukaran cermin yang baru dah selesai. So sekarang ni kita kena pergi Kurnia Insurans. Kita kena buat report kot. Ambil gambar apa semua kat Kurnia sebab kita claim insurans kan. Alhamdulillah selesai cermin baru. Jom balik. Ada free gift lagi guys, free gift. Terima kasih. EZY windscreen. Okey, lepas kita tukar cermin, kita datang di Bungalow. Kita nak makan tengah hari. Makan tengah hari. Lauk apa dia? Hepah lauk. Kalau order air tu boleh ke Pak? Saya suap air panas lah, air panas. Jom tengok lauk apa yang kita nak makan. Banyak ikan patin. Okey guys, jom kita makan tengah hari di Bungalow. Apakah menu kita tengah hari ni?
daging salai, ulam-ulaman. Itu saja, simple but nice. Jom makan. Okey, alhamdulillah. Kita dah makan tengah hari di Bangalore. So kita naik kereta menuju ke Sungai Buaya. Kali ni kita berada di Elmina. Banglo berapa 06? Banglo 289 Elmina. Tak ada 06 pun. Yang 086. Bos, Waalaikum. Sihat lah? Tak ada dah jauh sangat. RM5 jalan ni rugi. Lutut ni dah goyang. Okey guys, alhamdulillah selesailah kita punya aktiviti selama 2 hari untuk cerita penukaran cermin Honda N-Box. Pelbagai cerita, pelbagai orang kata ragam. Kejap tunggu cermin tak sampai-sampai, kena balik dulu lah. Sampai-sampai hari ni sampai-sampai kita tinggal kereta kata 2 jam. Lepas 2 jam kita datang lah, dia tak buat lagi. Dia buat kereta orang lain dulu. Tapi alhamdulillah sebi cantik, dia buat kemas. Cuma kena sidai sikit lah kan. Tapi kalau tak nak kena sidai, korang kena tunggu kat situ, mungkin tak kena sidai lah. Tadi tinggal kereta, lepas tu kita harap dia buka, lepas tu dah siap lagi. Tinggal kereta kita pergi di Ngoli datang-datang tak siap lagi. Nak cantik kena tunggu sampai siap. Oh, terbuka dah. So balik tadi kita ada singgah Banglo berapa 6 786. Tak tahu pula 298 macam tu lah. Kita makan daging salai dekat Elmina. Lepas tu singgah isi minyak, Mama beli kopi sikit. Itu sajalah perkongsian Gaban dengan Mama pada hari ini dan semalam. Kisah tukar cermin Honda N-Box. Alhamdulillah selesai. Kita punya masalah cermin pecah. Insurans tinggal 1 bulan je guys. Kalau tak buat, rugi. Kita claim siap-siap. InsyaAllah boleh tengok hasil dia. Okey, cermin dah tak retak. Harap-harap depan ni tak adalah kena batu lagi. Stone chip lah, apa chip lah, i chip ke apa. Jadi sampai sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa kalau cermin pecah, korang boleh pergi Easy Windscreen dekat Kelang. Bye.